Kalau ada yang nak beli rumah, maka boleh dapatkan item 100 gram gold bar ini. Bila mana tuan-puan dah ada 100 gram gold bar, maka tuan-puan sebenarnya dah pun bersedia untuk deposit rumah yang berharga sekitar RM500,000. Jadi kalau tuan-puan target nak beli rumah lagi 3 tahun, sebenarnya dah boleh buat kira-kira daripada sekarang. Untuk 1 tahun tuan-puan kena target 33 gram emas. Jadi kalau tuan-puan bahagikan dengan 12 bulan, maka tuan-puan hanya perlu buat simpanan sekitar 2.8 gram emas sahaja untuk 1 bulan. Selepas 3 tahun tuan-puan dah buat simpanan emas secara konsisten, maka tuan-puan boleh pilih untuk keluarkan gold bar 100 gram emas ini sekeping, dan tuan-puan boleh jual bila-bila masa yang tuan-puan nak untuk gunakan duit tersebut bagi membayar deposit rumah. Jadi misal kata kalau harga rumah pun naik, harga emas 100 gram gold bar ini pun mesti akan naik, sebab berdasarkan prestasi 20 tahun yang lalu, tuan-puan akan nampak graf emas sentiasa naik dari tahun ke tahun, dari masa ke semasa, dan secara purata emas naik 10% untuk setiap tahun. Simpanan emas di Public Gold ni sebenarnya sangat-sangat mudah. Jadi tuan-puan jangan tangguh-tangguh lagi. Bagi tuan-puan yang nak mulakan tabungan emas yang pertama pada hari ini, nak saya bimbing dalam simpanan emas untuk sediakan dana deposit rumah, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Public Gold.